Ada beberapa nama yang bercirit-birit akut ataupun peningkatan kekerapan buang air besar atau najis cair. Cirit-birit akut biasanya disebabkan oleh gastroenteritis virus atau keracunan makanan. Gastroenteritis bakteria agak jarang berlaku. Apakah simptom-simptom cirit-birit? Biasanya pesakit mengalami jumlah najis yang banyak atau kekerapan buang air besar yang meningkat dan mereka juga boleh mengalami ketidakselesaan perut, kembung, mungkin disertai dengan loya atau muntah. Sangat sedikit orang juga mengalami demam. Tetapi adalah sangat penting untuk mengetahui apakah langkah berjaga-jaga yang perlu anda ambil untuk cirit-birit. Pastikan anda sentiasa terhidrat. Ambil jumlah ORS atau elektrol yang mencukupi kerana anda kehilangan banyak elektrolit dan itulah yang menyebabkan keletihan teruk, sakit kepala dan kelemahan. Jadi pastikan anda mengambil jumlah ORS yang mencukupi, terutamanya sekurang-kurangnya 200 ml untuk setiap kali buang air besar. Dan selain itu, doktor biasanya akan memberi anda ubat anti cirit-birit. Dan baru-baru ini kami melihat ramai pesakit menggunakan antibiotik seperti O2 atau Norflox TZ untuk cirit-birit akut yang sebenarnya tidak diperlukan. Ini sebenarnya membunuh bakteria sihat dalam perut dan menyebabkan banyak gangguan usus pada masa akan datang. Jadi kami menasihatkan supaya mendapatkan pendapat pakar gastroenterologi sebelum anda mengambil antibiotik.